Minta ajarkan Bang Syidi tarik benang untuk ikat bata. Okey, jom. Sekarang saya jadi cikgu untuk tarik benang ikat bata. Cikgu yang tak ada tauliah. Hahaha. Langkah yang pertama, kena level menegak dulu sama ada nak gunakan batu ladung atau laser level. Lepas tu, tanda. Paku bahagian bawah dan paku bahagian atas ikut level yang kita tanda tadi. Hasil dia macam inilah. Lepas tarik benang atas bawah. Cara yang mendatang ni ikutlah cara macam mana nak ikat. Yang penting boleh tarik sampai ke atas. Untuk kerja renovate, benang ni kita ambil setengah inci daripada plaster belah luar tu atau plaster belah dalam. Paku yang digunakan untuk ikat benang tu adalah paku simen. Ada satu cara lagi untuk ikat benang tu, boleh tebuk wall plug dan juga boleh gunakan skru. Ikat bata kerja renovate, sebelum ikat bata pastikan siram dulu bata bagi basah supaya simen baru dengan simen yang lama tu boleh melekat elok. Itu saja perkongsian kali ini, semoga ada manfaat.